Adakah orang yang salat seluarnya labuh tidak sah? Oh, ini satu perbahasan yang ada sembahyang solat labuh. Kain biasanya tak labuh, sulak labuh kan. Okey. Tuan-tuan dengar elok-elok. Yang nak marah pun dengar elok-elok. Ada hadis dhaif. Innallaha la yaqbalu salatu salatu rajulin musbil. Tuhan tak terima semayang lelaki yang melabuhkan silang. Jadi ada dalam pandangan mazhab yang kata tak terima. Isunya apa? Isu tentang pakaian labuh ni hukum apa? Kerana ada hadis Nabi sebut sahih Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang bawah daripada asfala minal apa yang bawah daripada dua buku lali daripada pakaian di dalam neraka. Pakai asalnya izar ni kain lah. Jubah kita, kain macam kain pelekat tu. Di atas hadis ni, sebahagian mazhab telah mengharamkan masuk neraka, berdosa. Bahkan mereka kata minal kabair, termasuk dalam dosa besar. Kata mereka. Okey. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua kata, tak, tidak, dia bergantung kepada niat. Kenapa bergantung pada niat? Kerana ada hadis. Nabi kata, man jarra thawbahu la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang melabuhkan pakaian dia, Allah tak tengok pada dia pada hari kiamat. Hadis kata man jarra thawbahu, sebagai riwayat khuyala, kerana sombong, Allah tak tengok pada dia pada hari kiamat. Hadis ni apabila Abu Bakar dengar, Abu Bakar bagi tahu, ya Rasulullah, inna syaqqi idhari atau janibi izari yastarkhi. Baju aku ni sebelah ni labuh. Tapi Abu Bakar kata dia ata'ahadu min zat. Dia macam duk jagalah bila dah labuh sebelah tu dia duk angkat. Tapi Nabi kata, ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yasna'uhu khuyala. Wahai Abu Bakar, engkau bukan di kalangan orang yang labuhkan baju tu kerana sombong. Jadi mazhab yang satu lagi kata, kalau sekiranya sombong, baru jadi haram. Tuan-tuan dapat faham? Okey. Apa mazhab yang pertama jawab? Pasal ni ramai ni, kalau tengok kita jubah labuh sikit, dia kata yang ni memang betul-betul tak sunnah. Okey, saya nak adil dalam hal ni. Apa mazhab yang pertama yang kata haram jawab? Dia kata, kalau sombong, bukan kata labuh, atas pun tak boleh. Sombong ni tak kaitan dengan labuh. Tapi kalau tanya saya kata kenapa dikaitkan dengan baju labuh? Kerana di dalam konteks manusia ketika itu, termasuk orang Arab, baju labuh ni sombong. Jadi dia cakap tentang konteks. Untuk tengok, dulu orang besar bila mereka berjalan, sebab tu ada kes yang pembesar yang tawaf, orang pijak jubah dia jatuh, dia tampak. Yang Umar suruh tampar balik tu. Sebab baju mereka labuh. Bahkan kalau orang kahwin tu, kena ada orang khas pegang baju di belakang. Sebagai tanda kesombongan. So dia cakap in that context. Sebab tu dia kaitkan dengan labuh tu.
Dan adalah sukar untuk kita faham. Satu orang yang tak buat apa-apa, niat tak ada apa-apa, hanya kerana baju dia labuh, dia masuk neraka. Neraka ni, ini big deal. It's a big deal. Semua siapa baca Quran kan tahu. Quran bubuk. Orang yang masuk neraka ni sombong, tak kabur, secara terang menentang Allah dan Rasul. Berapa banyak benda yang agama maafkan. Takkan satu orang main masjid, jubah dia labuh kerana beli tak ada potong lagi, bini banyak kerja, masuk neraka. Maka kalau tanya saya dalam hal ini, hanyalah baju labuh yang sombong. Kalau tak sombong, makruh. Makruh. Sebab ada hadis tu. Tasyabuh dengan orang yang sombong, makruh. Maksudnya, kalau buat baju tu atas dari buku lali, dapat pahala. Kalau bawa pada buku lali, tak berdosa. Mungkin ada yang tak setuju saya, tapi tak apa. Itulah. Seluar pun sama lah. Kerana kita kena fikir agama ni, Tuhan yang Maha Pengasih tu, nak bubuh si Ahmad ni, bubuh dalam neraka, hanya semata-mata dia apa pun tak ada fikir, jubah pun baru try pakai hari tu, sebelum ni duk pakai kain plekat dia, pergi Mekah dapat beli jubah, terus masuk neraka. Tuan-tuan faham maksud saya? Dia bukan kawaid kuliah dalam agama. Bukan cara faham yang menyeluruh dalam agama. Bukan satu jenayah. Minal kabair. Walaupun saya tahu masyaikh ada yang sebut, tak apalah, itu pandangan. Syekh Utsaimin pun sebut benda sama. Tapi for me, not make sense. Doesn't make sense. Kalau kata kait dengan sombong, nampak. Macam orang kata orang berjalan dengan cara yang sombong, Allah marah. Tak boleh kita kata Allah berjalan pelan pun kalau sombong Allah marah juga. Tak, pasal style itu, konteks itu. We're talking about the context. Tuan-tuan faham maksud ni? Jadi kalau boleh, seluar tu tak payahlah labuh. Bukan nak suruh labuh, dapatlah pahala. Tapi taklah bila tengok orang semayang, tu orang kata dia ni memang teruk. Kerana Sayyidina Umar masa dia kena tikam, dia tengok satu orang budak muda labuh. Dia kata, ya fulan irfa' izarak fa innahu anqa li rabbika wa anqa li thawbika. Kerana itu adalah lebih bersih, lebih takwa pada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaian.